Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabatusha Humairah binti Abdullah, nombor kad matrik C24A2358. Tugasan kedua ini saya milih kisah Badang. Badang ialah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai hamba kepada orang kaya dermawan di Singapura purba. Walaupun rajin dan patuh, Badang sangat lemah dan kurus membuatkan dia sering gagal menyiapkan kerja berat seperti mengangkat kayu, menebang pokok dan membersihkan kebun. Disebabkan kelemahannya, Badang sering dimarahi dan dipandang rendah oleh tuannya dan penduduk kampung. Hidupnya nampak sunyi dan penuh kesusahan. Suatu hari ketika Badang memasang perangkap ikan di sungai, dia menyedari ikan selalu hilang. Malam itu dia menunggu dan terlihat seekor makhluk gaib yang memakan ikan dari perangkapnya. Walaupun takut, Badang memberanikan diri menahannya. Makhluk itu terkejut dengan keberaniannya dan berjanji akan mengabulkan satu hajat jika dilepaskan. Tanpa ragu, Badang hanya meminta satu perkara, iaitu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makhluk itu menyuruh Badang untuk memakan muntahnya. Walaupun terasa jijik, tetapi Badang tekad untuk melakukannya demi merubah nasib hidupnya. Tidak lama kemudian, Badang berubah menjadi seorang yang sangat kuat, mampu mengangkat kayu besar, menebang pokok dan melakukan kerja yang sebelum ini mustahil untuknya. Berita tentang kekuatan Badang tersebar luas sehingga menarik perhatian seorang jago terkenal dari India, iaitu Nadi Bijan, yang datang untuk mencabar Badang. Dalam pelbagai pertandingan seperti mengangkat kayu dan mengangkat batu besar, Badang telah berjaya mengalahkan lawannya dengan begitu mudah. Cabaran terakhir iaitu mengangkat sebuah batu besar di hadapan istana. Badang bukan sahaja berjaya, malah mencapakkan batu itu ke tepi pantai yang kemudiannya dikenali sebagai Batu Badang. Kerana keberaniannya dan kekuatannya yang luar biasa, Badang diangkat menjadi hulu balang Temasek, seorang pembela negeri dan rakyat. Pada akhirnya, jasa dan namanya kekal sebagai simbol keberanian, keperkasaan dan keajaiban dalam legenda Melayu. Antara perbezaan jalan cerita sebenar kisah Badang dengan rekaan saya ialah dari segi latar masa dan tempat. Untuk cerita Badang yang asal, latarnya berlaku pada zaman kerajaan Melayu lama di kampung dan istana. Tetapi untuk cerita rekaan moden, latarnya di universiti yang mempunyai kursus sains sukan. Jadi suasana lebih realistik dan dekat dengan kehidupan pelajar. Yang kedua adalah watak Badang. Dalam cerita asal, Badang ialah pemuda kampung miskin yang bekerja sebagai buruh. Untuk versi moden, Badang ialah pelajar universiti dan atlet kampus. Walaupun nama sama, tetapi peranannya telah diubah mengikut zaman. Yang ketiga adalah sumber kekuatan. Beza paling ketara ada pada punca kekuatan, iaitu dalam cerita asal, Badang dapat kuasa luar biasa selepas berjumpa dengan makhluk gaib. Tetapi dalam cerita rekaan, kekuatan Badang datang daripada latihan sains sukan, disiplin, sokongan jurulatih dan nasihat ibunya. Dan yang keempat adalah konflik utama. Konflik dalam cerita lama lebih kepada pertandingan kekuatan dan cabaran fizikal, yang di mana Badang perlu membuktikan kekuatan kepada raja dan musuh. Dalam cerita moden pula, konflik lebih kepada masalah realistik seperti kecederaan, tekanan akademik dan keyakinan diri. Yang kelima ialah tema cerita. Tema cerita asal mengangkat unsur legenda, kuasa gaib dan kepahlawanan, manakala versi moden lebih fokus kepada usaha, ilmu, persahabatan dan pembangunan diri sebagai atlet. Dari segi klimaks pula, dalam versi lama, klimaksnya ialah perlawanan kekuatan antara Badang dan musuh luar. Badang menang disebabkan oleh kuasa ajaib. Tetapi dalam versi moden, klimaks berlaku semasa kejohanan besar universiti yang di mana Badang hampir kalah, tetapi menang melalui teknik, strategi dan kata-kata semangat ibunya. Pada bahagian penutup, secara ringkasnya, cerita Badang yang asli lebih kepada kuasa supernatural, manakala cerita rekaan moden pula lebih dekat dengan kehidupan pelajar dan dunia sukan masa kini. Walaupun berbeza, kedua-duanya masih mengekalkan semangat Badang, iaitu mengatasi cabaran untuk mencapai kejayaan.